Ha, korang semua, cepat masuk, cepat masuk. Ha, Abang Fauzan, tengok ni kat tangan saya. Ada kasut daripada Rare punya collection dekat bag nombor 2. Korang semua jangan lupa tap-tap sekarang untuk dapatkan harga happy hours. Oi, kau tak nampak ke wayar tu? Kau nak drip satu penganan ni? Buta ke? Tak relax je. Tak nampak ke aku tengah lipat ni? Sekarang aku nak tape. Mana tape? Ambil lah. Weh, Firhan. Tengok ni jap. Apa? Aku tak tahu macam mana tapi live kita ni sekarang tengah viral. Tengok ni. Tapi kita macam tengah oversell. Stok kita macam tak cukup je weh. 100 orders, 200 orders. Weh, stok dalam bilik ni tinggal 20 je weh. Alah, apa susah sangat? Kau pause sajalah dulu. Masalah. Acik kau pause. Benda ni live. Kalau kita pause sekarang, algoritma akan shadow ban akaun kita. Ha, korang dengar tak tu? Abang-abang, kakak-kakak kita kat belakang sana tu tengah OT. So, korang jangan lupa follow TikTok shop kita orang sekarang. Tap-tap sekali kita orang punya live. Kalau dapat 10k, baru kita buka beg kuning. Stop. Aku tahu kat mana. Kau ikut aku. Dalam buku kereta aku ada lagi stok yang belum unpack, kita ambil sekarang. Okay? Kau sumpah mantap. Kereta kau. Kau park kat lobby kan sekarang kan? Tak. Jauh sikit lah kat belah ujung. Hah? Ujung sana? Jauh gila. Yelah, aku gaduh dengan Gat tadi. Dah lah, jom lah. Dah. Janganlah bazir masa. Kita ada lagi 15 minit je weh sebelum sistem auto cancel semua payment customer kita. Alia, kau tolong Danish tarik perhatian viewers. Kau buat je apa yang perlu. Okey? Nah, tangkap. Aduh. Dah lah, banyak barang nak angkat ni. Baik. Kotak? Ha, ini kotak kita. Kalau korang tengok, ini kotak dia buat daripada kotak. 500% kotak dia. Ha, kalau korang sentuh pun, memang rasa macam kotak. Actually kan korang tahu tak macam mana dulu kita orang start band kasut ni? Dulu awal-awal, bukan senang nak viral. Orang selalu ingat, kerja buat live ni, on camera, on lampu, dah boleh buat duit kan? Nampak macam senang. Tapi ni bukan kerja sebenarnya, tapi belakang tu. Kunci. Kau bawa kunci tak? Jangan lupa weh. Lupa kereta aku. Abang-abang saya, kawan-kawan saya, diorang tu dah berapa hari tak tidur. Banyak kan? Ambil lah apa lagi kau ni. Banyak gila weh. Bising makcik tu kat atas. Weh, jadi dah weh. Okey, sama. Sabarlah. Luka-luka lagi. Itu semua supaya kita orang dapat post pasal korang secepat mungkin. Dekat. Aduh. Awak servis lah pula. Macam duduk flat lah. Hanya tu lah. Tangga. Weh, tengok sangat. Kita macam tak sempat ni. Kita orang pastikan kita orang letak 100% effort untuk setiap order. Untuk korang dapat unbox dengan kepuasan maks. Cepat. Nah. Rap mana rap? Dan beg kuning telah dibuka. Check out sekarang guys. Cepat-cepat dia dapat. Rugilah korang sebab lepas ni takkan dapat dah harga happy hours. Kenangan mata mengungkap 1000 kisah yang telah terpindah. Kau dan aku selamanya. Terlalu banyak memori yang ku ciptakan untukmu, namun tak sempat ku luahkan semua isi padamu. Guys. Bisa apa? Itu apa? Abaikan selalu
Sekarang Aikal dah berada dekat pasar seni. Shoot scene yang Spiderman berjalan. Jalan-jalan kan. Tapi ya, susah lah pula. Kena nak setting tak. Sebenarnya sebab dia ni daripada first day buat perangai. Sabar. Kenapa kena buat setting macam dia? Okay. Awak kena kenal satu tim. Oi, ayat. Serap. Later, our university funds are being misused by some sectors, by others. I would like to say that it's a wrap for Risha, guys. Let's go. My director. Faham Arin. The new hustle for Retro Frame Pictures. It's a Cabut.